Echo Pulse gunakan serangan khas. Void Resonance. Baik. Gelak. Episod 23, Membongkar Topeng. Oh, Ryan, kita dah hampir nak sampai ke? ya, dia ada kat kawasan ni. Jojo, awak rasa cara ni bagus ke untuk Fahmi? Dia tu sentiasa mengagumi awak. Kenapa cakap macam tu? Pertarungan kami tadi sangat menarik. Bagi saya sekarang ni, keseronokan bertarung adalah perkara paling penting. Saya percaya Fahmi pun dapat rasakan keseronokan tu. Lagipun sekarang, dia dah pun jumpa kekuatan dirinya yang sebenar. Jojo, sebenarnya awak ni sangat menghargai Fahmi, betul tak? Ini buktinya awak tak sekejam macam apa yang awak tunjukkan. Jadi boleh tak kalau kita berbaik semula macam kita yang dulu? Kita nikmati keseronokan permainan Spin Fighter ni. Saya dah tak dapat rasakan keseronokan yang awak maksudkan tu. Sebab sekarang ni, saya dah terlalu kuat. Itu kan? Inilah Doombringer. Dialah kawan Spin Fighter yang saya percaya. Awak dah jumpa kawan Spin Fighter yang boleh percaya. Jadi awak patut berhenti dan jangan biarkan kawan Spin Fighter orang lain yang sama penting terluka. Jadi marilah bertarung dengan saya. Kalau awak boleh kalahkan saya akan berhenti. Baiklah. Patutnya, saya tak boleh biarkan dia gunakan penguat tu tadi. Saya harap yang pertempuran ni boleh berikan awak keseronokan yang awak inginkan. Mari mulakan. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Apa? Mereka menyerangnya dengan begitu pantas. Sedia Thunder Flash, serang balas! Bagus Thunder Flash, macam itulah. Kita tak boleh lepaskan peluang ni. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Jojo, awak dah banyak berubah sekarang. Awak bukan lagi budak yang ikut saya pada waktu tu. Tapi, sebab apa? Bila sedang bertarung, lebih baik awak tumpukan perhatian awak. Baiklah Night Surge, serang! Apa yang saya cakap tadi tak betul. Ada satu perkara yang awak tak berubah. Awak masih lagi pandai mengambil peluang. Inilah akibatnya kalau awak tak mempedulikan pertempuran. Ya ke?
Jadi mari kita bertarung dengan serius untuk perlawanan seterusnya. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Echo Pulse, serang dia. Baik. Aduh. Ya. Jangan buang masa lagi. Awak teruskan je. Marilah. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Sabar Thunder Flash. Jangan tergesa-gesa menyerang. Bekerjasama dengan serangan Mirage awak tu. Baiklah. Mari, tanpa Mirage, biar saya bantu awak. Echo Pulse gunakan serangan khas. Void Resonance. Night Search. Inilah masanya. Serang. Baik. Yelah. Betul tu. Awak masih tak boleh menang macam ni. Tidak. Sekarang Thunder Flash. Hah? Ya. Apa? Mungkin ke masa hentaman tadi Spin Fighter di depan bertindak sepertiga, memecut dengan kelajuan Thunder Flash. Memang tak sangka. Hebat awak, Zabir. Masanya untuk menyerang balas. Sedia Thunder Flash? Lightning Strike! Nampaknya Thunder Flash dah masuk satu tahap yang baru. Sekarang masuk untuk tunjukkan serangan yang baru. Thunder Flash! Electromorph! Apa? Ya. Kerja yang bagus! Itu saja ke yang awak mampu? Hah? Bayangan? Betul tu. Mustahil dengan mata kasar boleh bezakan antara badan sebenar dan bayangan. Ya. Kalau awak boleh hasilkan bayangan, bermakna awak memang sangat pantas. Jadi, saya akan menyerang dengan lebih pantas. Night Search, sekarang! Stealth Claw! Haha! Serangan pada tahap ni memang tak berkesan dengan kelajuan Thunder Flash yang sekarang ni. Ya ke? Apa? Memang laju betul. Ya. Thunder Flash, bertahan! Ah, Selesaikannya! ah. Ah. Saya dah kalah.